lukisan kita ada copyright tak? Copyright ni adalah satu bentuk hak cipta. Apa sahaja yang kita cipta yang secara fizikalnya kita dan orang lain boleh nampak, maka setiap daripada benda tu ada hak ciptanya. Persoalannya, adakah lukisan kita ni ada hak cipta? Jawapannya, ya. Semua benda yang kita hasilkan dengan pen kita atau apa sahaja peralatan kita guna, kita nak buat lukisan bentuk segi empat dan begini pun sebenarnya ada hak ciptanya. Semudah ini disebabkan lukisan kita, strok kita, semuanya itu boleh didaftarkan sebagai hak cipta. Apa kelebihan hak cipta ni? Apabila kita ada lukisan, secara automatik adalah milik kita, melainkan kita menghasilkan lukisan yang ditempah oleh seseorang yang lain. Lukisan tersebut secara perjanjiannya, apabila mereka membayar servis lukisan kita, maka lukisan itu bukan lagi dimiliki oleh kita sebab kita dibayar, melainkan ada perjanjian-perjanjian tertentu yang menunjukkan lukisan itu masih milik kita walaupun kita sudah dibayar. Tapi untuk memastikan lukisan tersebut adalah sah milik kita, maka lukisan kita itu perlu didaftarkan di MyIPO, sebuah organisasi yang sah di bawah kerajaan Malaysia yang mendaftarkan hak cipta, trademark, patent atau apa sahaja berkaitan dengan pemilikan hak cipta. Kalau anda rasa video ini bermanfaat, kongsikan kepada kawan-kawan dan sepupu anda dan anak-anak jiran anda dan follow Siri Bestnya.